Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberi peluang lagi kepada kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Tuhan beri kepada kita dan boleh buat amal sekadar yang terdaya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kitab Babul Haq kita muka surat 30. Muka surat 30 dua perenggan daripada bawah. Dia kata bermula suatu peri. Peri itu apa dia? Cerita lah. Dia kata menyatakan cerita. Mula-mula yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dahulu daripada alam ini. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mula-mula yang dijadikan dahulu oleh Allah Ta'ala daripada sekalian alam ini? Jadi kata Jibril tanya, gapo mula-mula tu jadi? Dia jadi dulu dalam mula-mula. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nurun nabika min nur. Telah menjadikan Allah Ta'ala yang dahulu daripada alam ini, yaitu nurmu, yaitu ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kata dia tahu ruh, mana nur ini, mana nur Muhammad lah. Mula-mula dijadikan. Nur Muhammad ni adalah kalau kita ke benih sekalian alam ni. Kalau gitu. Maka iaitu ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dahulu daripada segala asya, dahulu daripada segala benda waktu jadi. Jadi kalau mengikut martabat 7, kita belajarlah maknanya. Kalau kita belajar, dia lihat secara tanasuk, secara daripada atas ke bawah. Atas sekali itu dia panggil ahdiyah. Ahdiyah dan zat semata-mata. Kemudian nak suruh nyata ke sifat dia tu, maka dia jadikan nur Muhammad. Jadi itulah barulah nur Muhammad ni melihat kepada Tuhan tu dengan sifat-sifat dia, yang mana nur Muhammad ni lah benih sekalian alam. Jadi dia kata siapa Allah tu? Kita lah manusia katanya. Ada Tuhan kata, Tuhan tak kata mana buat dia kalau dia tu tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia kita faham situ. Semua tu daripada Allah belakang. Tetapi Tuhan yang memberi faham kepada rasul-rasul supaya kata sebagaimana kalam ma'ani yang dia nyatakan. Dia wayak ke Nabi dalam kalam ma'ani. Kalam ma'ani kalam yang ada makna saja. Tubiknya tak ada. Tapi Nabi boleh faham lah. Itulah dalam bahasa Arab. Dia jadi boleh faham. Kesebaran rasulnya situ. Jadi gapo Tuhan kata apa dia boleh faham. Sebab tu kalau kita tengok sejarah lagu mana cara-cara Nabi kita menerima wahyu. Ada direct daripada Jibril, ada sekadar bunyi loceng je. Bunyi loceng tu dia tahu surah berapa. Ni maknanya kebijaksanaan yang Tuhan nyatakan kepada
Ada dalam bentuk bunyi sirin dia. Kalau cik ada dalam bentuk di mana gerak ke binatang-binatang aja. Makna Tuhan hantar binatang-binatang tu Nabi tengok, Nabi tahu tu wahyu. Tapi banyaknya dia terima daripada Jibril lah, memberi wahyu tu. Tapi ada yang tidak daripada Jibril, tetapi Nabi kita boleh faham, boleh royak. Ni maksudnya Iqra ni belakang dia, Iqra habis sampai habis tu bisa lah gitulah. Dijadikan daripada zatnya. Tuhan jadi mula-mula daripada zat dia, daripada diri dia tu apa dia? Ilmunya. Maknanya Tuhan menyatakan, bukan jadi dia, bukan ilmu. Ilmu dia tu diri dia lah. Ilmu dia tu Tuhan nyatakan ilmu dia tu seperti kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimatullahi ta'ala, khalaqar ruhin Nabi Muhammadin min zatihi wa khalaqa ruhul alami minan nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad ini daripada zatnya, menjadikan ruh sekalian alam ini daripada nur Muhammad. Jadi nak wayak sini Tuhan daripada Tuhan tu Tuhan jadikan nur Muhammad, daripada nurullah, daripada nurullah Tuhan jadikan nur Muhammad. Dan nur Muhammad adalah benih secara keseluruhan alam ini. Kalau kita benih lah, biji benih, seolah benih ya lah. Lepas tu kalau sebab kita kata nak suruh nampak apa benih lah, lepas daripada benih tu lah tubik, julah ke, daun ke, dehek ke, buah ke, apa tu daripada benih tu lah. Jadi daripada Nabi, daripada Nur Muhammad ni, tubiklah segala. Sama ada dalam bentuk tokok, cakarwala, ada bumi, berapa ni. Betul pun dalam bentuk air, nyata ke laut, ke berapa sungai, ke berapa. Dan nyata ke dalam bentuk udara. Tiga tu, jadi kenyata benda tu. Nyatalah roh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad, dan segala batin tubuh ini iaitu dijadikan pada Adam alaihissalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zatnya, menjadikan pula ruh sekalian alam ini dari Nur Muhammad. Nyatalah ruh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad, dan segala batang tubuh itu iaitu jadi daripada Adam alaihissalam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abul arwah Adamu abul bashar. Dia kata aku ada bapa segala ruh, dan Nabi Allah Adam adalah bapa kepada segala jasa. Jadi ke jasa ini bermula daripada Adam lah. Bermula daripada Adam, manusia pertama. Maka Tuhan jadi ke keturunan manusia daripada Adam. Maka nyatalah segala batang tubuh itu jadi daripada Adam.
Dan Adam itu dijadikan daripada tanah seperti firman Allah Ta'ala, khalaqal insana min tin. Aku jadikan Adam itu daripada tanah, asal daripada Nur Muhammad juga, ya. Jadi aku jadikan manusianya min tin, daripada tanah. Kalau kira tanah tu tanah kau lah, tanah kelah. Tin ni makna tanah kelah. Daripada tanah kelah, dia kata. Manusia ni jadi kepada tanah. Tapi kalau secara tengok pada hadis pula, makna kejadian kita ni 4 unsur lah. Tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin. Tanah tu, nak jadi ada tu, apabila Tuhan nyata ke ruh pada ada tu, rasio kehidupan tu pada ada tu, ya, maka tanah tadi bertukar menjadi daging pada tubuh kan? Air bertukar menjadi tulang, api bertukar menjadi darah dan tercair dalam tubuh kita lah. Dan angin bertukar menjadi sarah-sarah, ataupun kata-kata salur-saluran dalam tubuh kita. Jadi api sebut darah, api menjadikan darah, ya. Jadi tanah, air, api, angin itu bertukar wajah, ya. Tanah menjadikan daging, air menjadikan tulang, api menjadikan darah dan tercair darah lah, dan angin menjadikan sarah. Jadi kejadian daripada 4 unsur itulah, ya, 4 unsur itu yang menunjukkan manusia. Manusia. Jadi kita daripada 4 unsur itulah yang menunjukkan manusia. Sebab itulah kita dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Apa sebaik-baik kejadian? Nombor satunya, nikmat ni lebih kita berlaku, lebih manusia berlaku daripada semua kejadian ni. Kita dah lebih banyak. Kita nak makan nasi 20 jenis di restoran, tengok beratus jenis nasi saja boleh makan, rasa lain-lain berlaku. Orang zaman lain tak boleh, mereka setel tak boleh makan. Walaupun kita setengah terbodoh jam setel, tak makan, bukan tidak makan. Tapi orang kita jamu bubuh hacok tu macam-macam, nak puja setel, buh darah apa air putih kau nak puja setel, sedangkan setel tidak makan, dia tidak minum. Ya bodoh, kita bodoh kita lah. Orang bodoh lah bikin. Lah gitu ya. Jadi maknanya kita duk puja benda tu, dia tak makan, dia tak makan. Kita nikmat berkeluarga, ada anak bini gitu. Nak setel tu gini, setel tu Tuhan jadikan ada tino, ada jatah, tetapi azali lagi dia ramal tu. Dia tidak mati. Dia tak berani juga. Kalau mengikut kita ada, dia jadi sendiri. Dia jadi dengan kita. Gitu. Sebab dia daripada api. Jadi dia daripada api. Malaikat jadi daripada cahaya. Mereka pun jadi gitu. Daripada cahaya. Dia ramah dah. Ramah asal lagi macam malaikat. 2/3 daripada alam malaikat. 2/3. 1/3 hak lain pada malaikat setan kamu kita ni. 1/3. Jadi ada jatah tino. Dia ada jatah tino. Tapi dia ada jatah tino tu maksudnya bukan berkeluarga apa kita. Tidak berkeluarga. Ada. Dia ada jatah tino tu supaya dia boleh berdaya ke kita.
dengan rupa jantan dan rupa tin. Tu je dia boleh perdaya kita. Boleh perdaya, boleh tipu daya kita. Tekek dia nya Tuhan beri kerjanya boleh tipu daya. Tu tekek dia tu. Tapi tu kali jantan tin. Orang juga. Nampak kan? Nampak kayu ada jantan tin boleh kembali tu dengan jantan tin ataupun kadang-kadang tidak jantan tin pun dengan akar boleh kembali. Dengan batai boleh kembali. Tak mati ke bening. Lagu tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Abu Arwah Adam Abu Basar. Mana Nabi kata aku ni segala bapak segala ruh, dia ada tu bapak segala tubuh. Maka nyatalah segala batang tubuh ini jadi daripada Adam, tetapi Adam itu dijadikan daripada tanah. Gitu. Kalau insan mintin, aku jadikan ada itu daripada tanah yang asalnya daripada Nur Muhammad juga. Maka nyatalah ruh kita dan tubuh kita jadi daripada Nur Muhammad. Dan apabila ruh kita jadi daripadanya, Nur Muhammad juga lah namanya. Jadi oleh kerana kita daripada Nur Muhammad, inilah ini kata dia orang ahli tasawuf, akidatnya nama kita pun Muhammad juga. Ruh lah dia celaka masuk neraka. Masuk neraka. Adakah ruh Muhammad masuk neraka? Ruh tu daripada Muhammad, tetapi adakah masuk neraka? Jadi Muhammad tu kan ikut setan. Ruh tu terpengaruh dengan setan lah. Terpedaya. Ruh daripada Muhammad juga. Mana asal daripada Nur Muhammad juga. Tapi Nur Muhammad tidak turut Muhammad. Lagu tu je lah. Maka hendaklah engkau mesrakan Nur Muhammad itu kepada batang tubuh dan kepada sekalian kainat daripada sekalian makhluk. Kainal dia tu, kainat tu lah. InsyaAllah Ta'ala telah melihatlah keelokan zat wajibul wujud lagi suci adanya. Selalulah kalau orang tasawuf dia tulis, kalau zat sebut zat, lagi suci adanya. Maknanya suci adanya apabila sebut zat, tak ada dah lain pada, tak ada dah lainnya dipanggil zat. Saja Allah. Mereka Allah saja zat. Ruh tidak zat. Bukan. Ruh itu adalah sifat dia, kejadian dia ataupun perbuatan dia. Makhluk Allah. Tetapi rahsia ruh itu ialah sifat dia. Sifat dia hayat. Jadi bila sebut suci, maknanya Tuhan ni tak ada hak lain daripadanya dia boleh dikatakan Tuhan. Itu makna suci. Mana kalau kita nampak lain pada Tuhan, lain pada Allah, ada juga Tuhan, maknanya tidak suci. Apabila tak suci, cemar. Apabila cemar, punah lah. Misalnya kita kata orang Kristian sembah Tuhan, salah. Sebab dia sembah tu makhluk. Tuhan berapa ada anak, ada bini. Tuhan pula kena salib. Dalam Nabi Isa tu atau Jesus Christ tu, dia kata son of the God, maknanya anak Tuhan. Jadi Tuhan tu ada anak tu, salah tak? Dia boleh percaya anak Tuhan tu kena salib. Boleh percaya. Pasal dia percaya tu, pasal dia kata Jesus Christ ni
menebus dosa sekalian umat manusia. Tebus dosa. Jadi dia sanggup menanggungkan dosa sekalian umat ni, maka dia sanggup disalibkan. Tu pandangnya orang Kristian. Tapi lagi tu salah. Situ pula dah mati dalam salib ini. Ya. Dalam mati dibunuh oleh orang. Bunyinya Tuhan bunuh dia tu orang. Boleh terima dah. Orang Kristian boleh terima tak salib boleh terima. Tapi orang boleh terima. Tu bodoh dia. Kita kata bodoh dia marah. Akar. Jaga orang budak. Dia semua tokoh tu. Kau lagi bodoh. Dia buat takir, buat. Dia semua. Kalau kita buat korek, semua korek. Kenapa? Misal. Dia batu dengan kayu. Kalau dia tu, apa ada gedung di toko. Masa dulu saya rajin pergi situ. Pak dara saya dia rajin ambil saya untuk pergi tengok naga. Jadi dia kita masuk dalam toko dia tu. Toko mek tu besar ni, taruh ni dia. Cara ni sebab main yang bodoh. Aku gitu, besar. Tu benar lebat batu. Tetapi hak ni dia buat dengan emas. Tak komen dengan emas. Tu dia puja dia usul tu. Hoyo haya tu. Satu tahu tu saya tengoklah orang Melayu minta nak usul. Dia kata apa hoyo haya, dia kata tu komen lah duduk kocok hoyo haya tu. Ada orang Melayu ni nak rasa tu komen dia gagah sama mana nak hoyo haya. Dia ambil dua kena. Saya mula dia tahu dulu hoyo haya buat. Ya lepas tu kelinglah kau saya dia metul lah sungai. Bong tu dia sungai. Hayal kata dia Cina. Bapa buat lagi ni toko nak mandi dia kata. Lama toko meh tak mandi. Lepas pada dia tak bui dia orang Melayu jahat dia kata. Jahat selai tu dia dalam air. Ya macam kerana tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tidak mengenal Allah Ta'ala melainkan dengan Nur Muhammad. Tubuh kita nak kenal Tuhan Tuhan kita lain. Tetapi hak kenal tu pasal kita tahu hayat ni lagu mana, ilmu lagu mana, iradat lagu mana, semua terfikir dengan hati. Jadi, kenal tu ialah yang rahsia yang ada pada hati kita. Sebab tu kalau kita ngaji bab tarekat, hati ni pun dia ada 4 jenis. Dia panggil kolbun, dia panggil sudurun, kolbun, sudurun, dua lagi apa dia? Fuadun soal lagi tu sirun ke. Jadi dia ada 4 hati. Hati yang benar-benar hidup ya. Kalau dikatakan sirun tu. Maka jangan mendakwa perbuatan yang lain daripada nur Nabi kita, tetapi bahaya telah datang kepadamu seperti firman Allah Ta'ala, qad ja'akum minan nur, barang yang datang daripada Allah Ta'ala iaitu nur. Qad ja'akum, maka yang datang aku kepada kamu min nur, daripada nur, daripada nur Muhammad kata dia itu saya kita.
Dan firman Allah Ta'ala, qad ja'al haqqu min rabbikum, maka datanglah yang hak daripada kamu. Kalau terjemah pula, dia terjemah lagi mana? Barang yang datang kepada kamu itu iaitu hak daripada Tuhan kamu. Dia terjemah lagi tu. Dan nur itulah akan perhentian segala anbiya yang mursalin, dan bermula sampailah pendapat arif billah pada martabat itu. Jadi orang arif billah jalan menuju pada Allah ni, mana orang hakikat ni biasanya perhentian dia makna tepat dia ngaji nak faham Nur Muhammad tu akhirnya ke mana. Sebab tu dia mengaji martabat 7 tu. Daripada martabat 7 tu lah di awal arabillah dapat, maka dia hurai daripada martabat 7. Martabat 7 ke contohnya kita ni lah ni dia panggil alam kabir atau alam dunia. Lepas pada alam ni dia panggil alam ajsam. Lepas tu alam misal. Lepas tu alam arwah. Lepas tu alam wahidiyah. Lepas tu alam wahdah. Dia akhir atas sekali ni alam ahdiyah. 7 martabat. Tu yang kena ingat lebih kurang tu. 7 martabat yang menunjukkan peringkat salik ilallah. Jadi perjalanan menuju kepada Allah ni akhir sekali sampai kepada hadiah lah. Buat Tuhan buka mata hati kita sampai kepada hadiah. Jadi kita boleh faham, boleh reti, tetapi kekal dengan keadaan bahawa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tidak menyamakan dengan makhluk. Tapi jadi keliru setengah tu. Dia kata gini. Dia kata Muhammad itu Tuhan dah. Dia kata. Kurang bisa. Faham Kristian so lagi dia tak fahamnya. Kita kata gapo orang Muhammad kata, gapo orang Muhammad buat, gapo ada dalam hati Muhammad tu, semuanya daripada Allah berlaku. Tidak seperti kita ni ada nafsu kita. Nabi Muhammad ni tak ada nafsu dia. Kalau dia kecek tu semua wahyu berlaku. Kalau Tuhan tak wahyu, dia tak kecek. Tetapi kalau dia terima daripada Tuhan tu, tak tinggal ilmu ni, walaupun kita kata satu lahsuh ilmu pun tak tinggal, kerana semua ilmu tu tersapak dia berlaku. Saya ada ilmu tu berupa dunia, atau ilmu tu berupa akhirat, atau ilmu tu berupa awal dan akhir, semuanya nyata pada Muhammad. Dia royak berlaku gitu. Tak ada kata politik tidak Islam ni, salah lah. Kafir lah kita. Ekonomi tidak Islam ni, semuanya ada berlaku. Nabi kita ajar berlaku. Ekonomi, perniagaan, semua apa nama ni, pertahanan, apa ni, keluarga, institusi keluarga, institusi negara, kedaulatan negara, pemerintahan negara, semua Nabi kita tunjuk berlaku, royak berlaku, berasaskan wahyu. Bukan dia reka, semua wahyu. Mana lengkap. Dalilnya Tuhan waktu ayat tu akhir sekali. Malaikat waktu al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka hari ini telah sempurnalah agamamu terbagi aku. Itu Tuhan. Sempurna ni tak ada cacat. Tak boleh kita dah akhir. Tak boleh lah mana sempurna cukup berlaku. Tak ada benda kau tak ada. Siapa lah orang Wahabi dia kata ni,
ada benda kita buat hak Nabi tak buat, dia kata. Kalau dia kata gitu seolah-olah Nabi ni bodoh. Nabi ni bodoh. Kita lah ni pandai boleh buat. Sedangkan Nabi tak buat. Dia kata macam baca terking kau, macam kita pun ni tahlil kau, dia kata hak tu. Sebenarnya hak kita buat, hak Nabi tak buat tu dua perkara. Hak ni kita kena ulas semua. Supaya kita ni ingat. Pertama, Nabi kita tak pernah tinggal hak Tuhan suruh. Ta'muru nabil ma'ruf. Dia buat hak Tuhan suruh. Kita tinggal kata. Apabila kita tinggal, berarti kita buat hak Nabi tak buat. Baik kata. Sekali lagi. Nabi tak buat, kita buat kan. Nabi dia buat ta'muru nabil ma'ruf. Buat benda baik. Pas kita tak buat hak Nabi buat. Berarti kita buat hak Nabi tak buat. Faham kata ayat ada. Hak kita buat tu Nabi tak buat. Kita tinggal semaya, Nabi tak buat. Ada gitu. Kita tinggal puasa, Nabi tak buat lah kata. Kita tinggal silaturahim, Nabi tak buat lah kata. Jadi benda hak fardu, benda sunat ni, Nabi buat. Yang keduanya, Nabi kita dia tidak buat hak benda tu hal lagi. Nawatan hauna anil munkar. Hak gapo hak munkar dia tak buat Nabi kita. Pas kita buat. Mana kita buat hak Nabi tak buat. Nah tu kenapa ayat ada. Kenapa? Pokok Wahabi kata tak ada dalil. Buat tahlil baca tauhid. Dia tak pandai-pandai. Dia dengar. Dia dengar Tok Guru dia kata. Yang ada dalil. Jadi itu dalil. Dia kata tak ada dalil tu. Dia baca habis ke hadis-hadis. Perawi hadis ada berapa? Berapa orang? Ada 9 orang. Daripada 9 hadis tu sore-sore paling tidak 10,000 hadis dia kumpul. Sebab sahabat Nabi 10,000. Lepas dia baca habis ke dah hadis-hadis tu. Hak dia kata tak ada. Tak mungkin. Seperti habis, seperti kita kata Sahih Muslim lah, kita mengajar 5 tahun tak habis lagi. Dia kecek dengan anak dia Nabi, orang luar tak tahu. Iya. Kaget. Tetapi hadis-hadis itu ada daripada anak beranak dia, daripada Aisyah ke, daripada Ali ke, ada belakang hadis-hadis itu. Jadi dia hadis-hadisnya menjelaskan apa hak Nabi buat, hak Tuhan wahyu. Hak Tuhan tak wahyu tu tak ada. Tak ada Nabi buat. Nabi tak buat. Dia tahu mana Nabi tak buat. Kalau Nabi kita tak buat, kalau Nabi kita tak buat, berarti tak sepenuhlah agama. Sepenuh agama ni Nabi kita tunjuk orang kena buat. Nabi kita tunjuk orang tak boleh buat. Nabi tak buat tu lah dia kata bid'ah. Nabi tak buat tu lah dia kata bid'ah. Hak Nabi tak buat tu bukan bid'ah, mungkar dan sesat. Bukan bid'ah. Bid'ah ni mengada-ngada. Hak Nabi tak buat. Jadi hak tadi, dua tadi hak kita mengada, Nabi tak buat. Nabi buat, kita tak buat. Cuba dia kata Astaghfirullahaladzim, tak ada. Dia kata Astaghfirullah, Nabi kata. Dia kata tak ada Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Duk dengar buat dia sesat tak kata. Nabi Pak Maya dia kata baca Astaghfirullah. Jelas kuku baca Astaghfirullah. Katalah kalau dia tahu tu. Papa biar bapak dia sudah semaya tak sewiri. Nabi wiri. Dia kata tak ada. Dia kata. Dia tak ada. Pak Maya baca tu. Pak baca tu dia tu tengok Maya.
Kau tu doktor tahu. Doktor apa? Kalau baca. Oh iya, kalau kita nak baca tengok tu Quran bukan? Quran ni tu saya suruh baca. Berulang-ulang kali. Dah mampu kita. Tidak hak jelas dalam Quran. Apa dia engkar? Tu saya suruh baca Quran. Ada apa dia? Tilal Quran tartila ada tu. Dia nak baca tengok pikuan ni. Baca tengok pikuan maya raja ya. Tak tahu tak semaya pun tak baca juga. Maya tak baca tengok. Dia berkali dia semaya pun tak baca tengok kali. Supaya dia kata dia kata kita ngatik tak sapa. Dia kata, buat dia kata kita ngatik kita tak sapa kepada si mati. Kalau sapa kepada si mati kan anak yang soleh, dia kata. Dia tak pergi tu hadis tu. Apa kita lagi makan? Duduk misalnya ke Nabi tu. Dah dia kata tak apa ya? Tak tahu, kita tanya buat dia. Kalau kaya-kaya lah, kita kata tak sapa. Tetapi kita kena faham. Kalau kita tidak doa kepada orang lain. Muslim. Allah maflil muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Gapo dia tak boleh buat. Tidak, hak dalam gapo kita mesti tu doa tu. Ya. Iaitu dalam ketubuh jemaah. Kalau tak baca ketubuh lah ke mana jemaah? Agak aku. Kau ketubuh di sunat. Ada wajib. Ya, wajib juga. Tidaklah dalam ketubuh. Sebab apa Allah mafril muslimin dan muslimat. Tidak tasawuf hukum boleh. Maknanya kita doa kepada orang lain tu. Pada orang siapa dia suruh, Tuhan suruh. Tuhan suruh tu siapa kata? Wajib siapa? Dia kata harus wajib. Buat dia kata tu apa? Buat dia kata tak siapa, pasal buat dia tu Tuhan. Senang kita kata selalu kan. Tuhan bebek Kristian juga. Buat dia takut Tuhan lah tu, dia tahu sangat. Kita bodoh. Kita tak tahu. Cuma kita tengok pada ayat Quran, tengok pada semaya agama. Dia kata macam selawat atas Nabi tak sah macam tu. Weh, kalau tak ada selawat tak sah semaya kita. Ngocak lagi, selawat lagi dan semaya. Tapi duduk dia buat karuk, dia buat Wahabi. Apa dia? Tidak Wahabi Malaysia aja. Wahabi Malaysia je lah ketunya. Jadi putar belik ni Wahabi Arab Saudi tidak seperti ini. Kita sini sesak barak ya. Dicampur. Dia belajar mana? Katanya hak tu tak mudah je. Dia mau belajar mana? Siapa dia kata ni? Ada kata hak utara ni lah. Pasal dia tak penting. Dengan hak utara ni lah. Hak Perlis ni. Pasal dia tak penting. Setengah kata dia belajar Mekah. Tak tahu lah. Setengah kata dia belajar Mesir. Macam-macam lah. Jadi hak dakwah masing-masing lah. Jadi kita kena pergi gini je lah. Hak ada kita. Masa dia dingaji itu sosialis. Pemerintah sosialis. Apa ini? Hak ada kita hanya dia pak ni ya pak imam ada kita. Maknanya imam Syafi'i ada kita al-uf. Pak imam Hambali ada kita, imam Hanafi ada kita. Imam Maliki ada kita. Mana kita nak rujuk, kita tengok kitab dia tu, itulah amalan dia tu Nabi. Dia yang pokok dia baca ini dia tak jumpa dia kata. Imam Malik pun tak jumpa dia kata. Dia nak jumpa gua nunggu bodoh. Orang bodoh jumpa kan dia. Dia cari tak jumpa tu bodoh.
Orang ni mustahil mutlak. Tak ada guano ya. Imam ni mustahil mutlak. Mustahil mutlak ni dia ingat berapa ribu hadis. Lebih daripada 500,000 hadis dia ingat. Jangan main-main. Imam Ghazali tu Hujjatul Islam. Kita panggil Hujjatul Islam. Orang yang boleh berhujjah tentang Islam. Dia ingat hadis berapa? Lebih daripada 300,000 hadis. Bahkan zaman Nabi dulu, zaman sahabat nak jadi tok hakim, Al-Hukam dia panggil. Mesti lebih daripada 100,000 hadis. Ingat sekali yang sanak-sanak. Gohok puan ni tak ada. Dia sebut tu Nabi kita nak tengok. Ya? Contohnya bila kita tanya tu, nanti buka telefon. Mau Google telefon. Kata siapa dia buat Google tanya dia. Dia orang Islam. Orang Islam ke Yahudi buat. Jadi kita ambil sumber daripada orang Yahudi. Lo ni usaha nama dia apa dia? Nama dia AI dah. AI itu jadi buat gambar gitu. Tidak, kita boleh tanya lah. Misalnya apa dia iman? Dia tanya dengan AI itu. Dia jawab. Dia jawab sampai 10 iman ni. Waktu ni tu. Dalam 10 tu, cuba perhati. Dalam 10 tu, 2 je kali betul. 8 lagi tu menyesatkan kita. Jangan. Bukan orang talih buat. Orang kafir je buat. Tujuan orang kafir dia tak ada lain nak menyesatkan kita. Sedangkan orang kafir ni dulunya Islam berlaku. Tak ada kata dia tu daripada kafir, tak ada. Dah ada Nabi kafir, tak ada. Ada lagi ada. Nabi semua Islam berlaku. Dia semua daripada Tuhan berlaku. Wahyu daripada Tuhan berlaku. Wahyu kafir berdua ni kok daripada Islam. Zaman Nabi ada lagi, ada dah kafir. Anak cucu dia jadi kafir. Iyalah. Anak cucu kan sebut ni. Nabi ada di. Dia kata orang mobil. Habis. Mobil habis. Apa ni? Habis dah. Kobe hak bunuh habis tu. Itulah kita kata saya. Rasul a'zaimu jismul insan nuanan sahu wa qalbuhu wa rawhuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa li sunnatu wa li sunnahu wa yazadahu rijlahu wa kulla zalika azharatu lahu li nafsihi huwal ana ghairu. Artinya tubuh manusia dan napasnya, dan hatinya, dan nyawanya, dan pendengarannya, dan penglihatannya, dan lidahnya, dan tangannya, dan kakinya, sekalian itu aku nyatakan dirinya bagi diriku. Jadi kalau kita kecek kapuk semua Tuhan buat kita ni, gapo hak kita dah tengok ni, Tuhan nak mengatakan dia. Nak suruh kita ni ingat ke dia, nak suruh kita ni tahu dia buat kita ni. Dan insan itu tiada lain daripadaku. Jadi manusia ni ada benda kenal Tuhan, itu nama dia insan. Pada kita, rahsia pada kita. Ada orang panggil ruh, ada orang panggil rahsia ruh, tak kira lah. Tapi insan tu dah katalah kau dah orang kenal insan, tapi asalnya tak boleh. Insan ni Tuhan buat sebaik-baik kejadian. Maknanya insan ni lah kau boleh kenal Tuhan.
Tetapi kita tak kata kita tak, sebab rahsia kita. Benar lah gitu. Dan tiada lain daripadanya. Jadi, nak kata lain daripada manusia tak boleh juga, sebab insan tu rahsia kepada manusia. Suatu ayat tadi kata summa radana wa asfala safili. Tapi kita jadi punah, jadi hina ni kerana kelalaian kita kan. Mempunyai sifat yang melawan atau melawan sifat Tuhan. Ya. Adapun nyawa kita itu berdiri kepada rohani. Kerana rohani itu bayang-bayang Nabi Muhammad, dan bayang-bayang inilah nyawa kita sekarang. InsyaAllah kita sambung pula pada depan. Tapi benar-benar ni kena fikir dia, kalau tak faham kadang-kadang payah juga pendapat demo ni terhadap tasawuf ni. Kadang-kadang dia pendapat dia tu tinggi, tak sapak kita orang bodoh ni. Tapi boleh royak sekodak-kodak supaya jangan lari daripada ketuhannya tu. Jangan lari daripada ketuhannya, dia jangan menjadi kesiri. Lagu tu je dah. Jadi ni pun mengajar ni, nak suruh apa kita buat tu tidak syirik kepada Allah. Ni dah kita banyak benda yang kita syirik kepada Allah. Oh tadilah Tuhan ni saja kita kata banyak. Tidak syirik. Kuasa Tuhan ni saja ada dia je, kita kata ada kita. Jadi syirik. Hukum lah gitu juga. Hukum fardu kita kata tak apa. Tak apalah, tak sembahyang pun buat sakit juga. Sedih ke sembahyang tak boleh tinggal. Jadi kafir dah juga situ. Tak apalah pelawak jaga-jaga. Supalah mana dia. Pelawak sunat ni ada dia kata. Jadi semua tu nak menjatuhkan diri kita pada kafir belakang. Tapi kita tak sedar kalau jadi kafir ni tak nampak serupa. Kita kata kalau cap surah sendu kita nampak. Tapi hendak bawa macam Nabi Ibrahim. Dia bukan bawa. Sebab apabila Namrud tanya dia, siapa dia kata itu gerak kepala gala-gala lah. Jadi Nabi Ibrahim kata tanya besar. Itu bukan bawa. Itu helak. Sebab ada orang takwil, dia kata alam dia itu tahu juga dengan Namrud. Sebab ada ulama jawab itu bukan itu helak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kata tanyalah besar tu. Dan Nabi Ibrahim kata gitu, helak maknanya dari segi logik akal. Hak besar lah kata hak kecil ya. Tak kira hak kecil boleh kata hak besar. Lepas tu yang kedua je, dari segi itu je, maknanya tak kira lah. Dia tak tahu bahawa besar tu tak boleh buat gapo. Tapi apa dia semua. Dua hello tu. Hak itulah yang Nabi Ibrahim kata gitu tu. Perli. Ya, kalau kita perli sini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala alihi wasallam. Ya Allah, kita beri kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang bermanfaat ini amalan kami ya Allah. Ya Allah, yang kami jadikan kami semua orang yang mendengar usaha ya Allah, yang benar-benar menyebut nama usaha nama ya Allah, yang benar-benar mendengar usaha nama ya Allah, yang benar-benar marahkan usaha nama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.